Okey, Assalamualaikum sahabat. Okey, sekarang hari ini saya berada dekat Mengkuang Dam lah. Dekat Pulau Pinang. Ini tempat tadahan air yang terbesar lah di Penang ni. So, hampa enjoy the view lah. Aku nak bawa hampa jalan tengok apa yang ada kat atas. Kilo, nampak? So, kalau hampa nak mai, aku cakap Penang lah, senang lah. Aku tak reti lah nak cakap-cakap macam orang KL kan. Sebab aku Penang, memang dah terbiasa cakap macam ni. Kalau hampa mai, parking memang luas. Hampa jangan risau. Tak payah nak daftar-daftar, hampa mai, hampa masuk terus je. Nampak? Hari ni cuaca baik lah guys. Mendung. Nampak? Tapi tak hujan lagi lah. Alhamdulillah. Belum hujan. Kalau malas nak berjalan tu naik tu. Tapi tak tahulah boleh naik tak boleh. Aku sebenarnya baru balik kerja ni. So, lalu kat sini, aku singgahlah kejap. Sebab tak hujan. Tak hujan aku singgah lah. Aku nak naik sampai atas tu je. Lepas tu, aku nak turun, aku nak balik. Sebab aku kerja pukul 3 pagi sahabat. 3 pagi sampai pukul 8. So aku balik lah. Kalau tengok burung memang banyak, mungkin nak hujan lebat ni. Kemungkinan lah nak hujan lebat. Penat sahabat naik. Dah baru lepas habis kerja. So nak panjat ni. Tapi untuk nak bagi hampa tengok tu, aku buat je. Ni pun aku rasa tak lama dah ni. Mungkin hujan akan turun lebat ni. Boleh nampak bukit Perawan. Penat sahabat. Nyamuk kat hidung, kat mulut, semua nyamuk ada. Okey, untuk info Mengkuang ni, Mengkuang Dam. Empangan Mengkuang ni dia terletak dekat daerah Penanti. Betul-betul di atas sempadan antara Penang
dengan Kedah. So aku daripada Kulim tadi, aku ikut Bukit Lengkok. Bukit tu jalan bukit lah. Dia punya cornering tu 70% macam ular. Oh, cantik guys. Kat bawah ada construction lagi tengah buat kerja. Tak tahulah dia nak buat apa ni. Mungkin projek perumahan kot. So kalau hampa nampak daripada sini, boleh nampak ujung sana perkuburan Cina, tokong Cina. Okay sahabat, kita dah sampai ke atas. Okay, ini yang kita tunggu. Dadah. Ya sahabat, luar sahabat. Aku dah tak larat dah ni, nak jalan sampai hujung sana. So aku sampai sini je lah. So kat sini terkenal dengan legenda ikan toman besar bas. Tak tahulah besar mana. Tapi kalau orang belah-belah utara ni, belah-belah Penang ni, memang kalau sebut Tasik Mengkuan Dam ni, ikan toman besar tundram lah, besar bas lah. Itulah. So perjalanan dia tu jauh, boleh sampai ke hujung sana. Dan boleh sampai ke hujung sana. Kalau nak jalan memang tak mampu lah, terlampau jauh.